Hi guys, welcome back to my YouTube channel AI Mirror. Welcome back to my YouTube channel Mirror. Aku yang menemani selama-lama terus menyanyi, tiada ganti indahnya suaramu, bagaikan lagu yang membayangi seumpamanya melodi terindah telah tercipta irama di hatiku. Alright guys, so hari ni hari yang baru di pagi yang indah. Sekarang pukul 8.30. Kot, Mira agak ya sebenarnya. Mira pun tak tahu pukul berapa. Tapi it's still morning. But apa aktiviti yang kita nak buat sekarang adalah kita nak pergi main jet ski. So now budak-budak tu walaupun dia orang lelaki, biasalah lelaki, dia orang tak bangun lagi. Dia orang tengah bersiap lagi. Alamak, Ente, sebenarnya dia orang dah bersiap tapi dia orang tengah breakfast sikit. Mira awal ni Mira nak kena bangun sebab Mira kan productive person. So Mira dengan ibu Mira kita orang dah bersiap. Ibu sini. Ibu Mira dengan Mira kita orang dah bersiap. Kita orang sebagai yang morning person, bukan productive person, morning person, kita orang akan menunjukkan cara-cara untuk bersenam pagi. Ready? Dan berexercise. Ibu sini sikit, nanti orang tak nampak ibu-ibu sebab ibu dah makin famous sekarang, so dia akan tunggang ibu. Okay, macam mana nak exercise pagi? Tangan dekat atas. Once again. Alright dah. So kita orang dah jadi morning person. So kalau korang yang morning person macam kami, korang boleh gunakan exercise tu setiap pagi, okay? Now Mira akan tunjukkan cara-cara untuk panaskan kereta sebab dia orang lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Mula kena bismillah dulu. Wah, begitu ya. Okay, kita dah. Siapa bawa kereta? Kakak bawa. Okay, kita dah ada ayah Mira. Dia kalau sampai Langkawi pokoknya boncik sikit. Lepas tu kita ada Ammar Akif. Also, mana tadi? Ada Akil. Ada Mother Mira yang morning person juga tadi. Now kita akan bergerak ke JT Kuah. Apa? Helang. Dataran Lang. Sebab kita orang naik kat situ. So korang nak tengok kita orang main jet ski dengan tour mana? Mira akan spill kejap lagi, alright? So let's go! Alright guys, so kita dah sampai alhamdulillah. Sebabkan Mira yang bawa kereta tu, so of course lah kita akan sampai awal. So actually kalau korang nampak, kita orang berada di area Kuah. Alhamdulillah tak sabar, Mira nak tunjuk kita orang main jet ski dengan siapa. Kita orang main jet ski dengan this company, Jet Ski Ikram. So sebenarnya Jet Ski Ikram ni Mira tahu dia agak famous di Langkawi. So kita nak try diorang punya guide. Sekarang kenapa diorang lambat lagi? Mira tak pasti kenapa. Boleh cepat sikit kot. Nampak? Mira garang. Mira kalau pagi-pagi memang Mira garang. Sebab kita kan produktif. Kita kan morning person. Right? So kita kena tunggu sekejap lagi. Mira rasa dia akan bagi taklimat kot. Apa-apa tu. Untuk atas jet ski Mira tak pasti ada video petang. Apa-apa korang ikut je lah konten ni. Alright guys. So sekarang kita berada di Menara Bambu. Tempat kalau siapa nak naik dekat Kuah ni, dekat sini lah. So dia dah, sebenarnya Mira kita tak tahu. Maybe kita kena ke depan tu tanya. Ayah pergi tanya ya. Apa abang ni cakap apa? Dia tiga orang ni baca dan isi maklumat diri.
Untuk haji atau orang dulu. Ni ada isi borang ni dulu. So, untuk kakak suka membaca, so untuk kakak. Thanks. Sebenarnya Ibu Mira yang tour guide kat sini, dia dah kerjakan untuk saya. Tinggallah, marilah kita mengisi benda ni. Akhirnya kita tolong kakak Afif, banyak benda ni nak isi. Kita tak suka isi-isi benda ni. Benda ni. Baca je. Tak guys, so kita orang dah siap untuk isi-isi borang. So, tengah buat apa sekarang ni? Kasut ni tak ada asal kita punya ni. So sekarang 3 sebelah Sebelah je ke Mat? Tak lah. Kenapa hang size apa? 7. Kalau 7, ambil saiz 8. Kalau ibu dulu ambil saiz 8, letak kertas kat depan. Ha. Tak ada, 8 tak ada. Kau takkan setuju je tinggal sebelah? 9. Alamak. So sekarang, kau pakai saiz apa? Dah dapat dah? Oh, ni saya. Free size. Apa macam saiz kakak je, kaki yang kecil. Ni kenapa? Banyak. Ni kenapa? Apa masalah hidup sekarang ni? Boleh. Banyaknya masalah family ni. Family orang lain dah siap tau. Family ni banyak masalah ni, family ni. Dah lah lambat ni family ni. Muka-muka bermasalah ni. So ibu steady ya? Dah. Ibu steady ya? So ibu awal sangat ni. Apa? Ibu awal sangat, takut sekali lagi dia suruh ibu di guide saya. Sana ni. Ayah steady ya? Ayah tadi. Ayah steady. Kasut dah ada? Kasut ada dah. Kasut dah ada. Okey. Tak ada lagi ayah depan. Dia bagi jet ski depan sekali. Depan kan? Depan sikit. Tadi kat bandar ni. Oh. Sekarang ramai juga kat sini. Ada yang dah siap, ada yang belum siap. Yang belum siap, Amira lah. Aku tak jumpa lagi. Apa jap? Matamu melemahkanku saat pertama kali ku lihatmu. Boleh lah ni. Kau punya. Guys, sekarang ni je boleh dapat. Okay, Pro. Masih biasa. Akhirnya tak sampai, akhirnya doodling dia dah. Aki custom lah. Oh. Dia custom. Ish, kenapa si Aki? Bayar kuning. Tuan kakak apa? Dia ni macam ketak. Tangan. Oh, fly. Tak itu lah. Ayah nak kira. Kerja tak Mi? Sikit. My family, our family. Dia boleh tanya MFL maklum tak? Tak, dia tanya untuk jaga hati je sebenarnya. Dia dah tahu. Dia boleh tanya. Ayah dia tak tanya apa pun. Tengok ni. Tak sampai. Ada lagi tak? Custom ke bang? Macam tak muat ni bang. Boleh adik. Adik ni. Dah kakak boleh buka. Saja lah hang ni. Ibu, dia dah habis apa? Tak boleh tarik ke? Boleh lah adik. Boleh lah. Ibu. Ngam-ngam. Pandai dia. Pandainya ni macam custom tu. Macam custom. Kita dah ready. Sekarang tengah tunggu abang ni. Abang ni yang lambat. Sebenarnya Mira dah cakap abang ni baru lambat. Kita orang dah siap dah. So abang ni lambat. Maybe Mira akan tolak gaji abang ni lah. Sebab Mira dah tak sabar ni nak jet ski. Mira dah custom jet ski Mira warna pink. Kalau tengok dari sini dah nampak dia paling tepi sekali. Itu Mira pula. Tak lagi kita tengok sama dia naik dengan Mira. Sebab Mira memang buat laju. Mira memang buat laju. Kalau jet ski ni memang pro. Hang naik dengan siapa? Tak ada siapa nak bawa hang. Hang naik dengan siapa? Ya. Nang ibu. Hang tak ada pilihan. Hang memang kena bawa aku. Hang kena bawa siapa? Hang nak naik dengan siapa? Hang nak naik dengan siapa? Siapa? Dia terpaksa bawa hang. Tasik lapor lagi. Disebabkan ayah terlalu rapat dengan ibu, kali ni ayah kena berpisah dengan ibu. Okey. Sebab ibu satu jet ski. Dia kalau dua jet ski, orang belakang tak ada seat. Dia dua seat. Jangan tak betul. Ayah bawa. Buat ibu. Ayah tengah tunjuk baik ke sekarang. Siapa ambil budak? Ni budak. Jadi kalau makanan jangan orang lain. Memang family kami.
Dia salah. Dia kalau makanan dia tengok family kami. Abang tu macam dah pandai baca customer. Yalah, abang ni berpengalaman. Tak lagi abang tu dah siap sebab dia lambat. Saya dia bangun lambat ini. Dia lambat. Kita orang pun dah panas ni. Abang boleh cepat sikit ke bang? Sekarang semua orang dah ready. Okey, jadi pula tunjuk. Dekat ni dah dekat Pulau Kita berhenti lebih kurang dalam 30 minit. Makan dekat sana bayar sendiri, bukan guide yang bayar. Lagi abang saja. Tak campur orang lain. Okey. Orang siap fokus guys. Alright guys, so kita orang dah bersiap sedia. Sekarang tengah ikut abang depan tu untuk pergi ke jet ski. Kita orang ambil, sekejap korang akan tengok kita orang ambil package yang mana. So package ni dia akan menguntungkan ibu ni tau. Dia sampai ajak ibu nak duduk subah. Yang tu satu lagi tentu tengok sekejap lagi. Dia yang tu dia tak like saya sangat, dia excited hak nombor 2 tu. So apa pun korang kena stay tune, okay? Nah, sebab Amir dah kat depan. Oi, semangat ni, semangat. Yeah. Everyone is ready. Nak meluncur. Oh, right, laju ni dia orang. Yo, ada nak pink tu Hello Kitty tu. Ni kita orang punya geng. Ni semua geng-geng yang pandai-pandai pilih package. Kalau korang nak tahu kenapa, korang kena tengok dia lagi. Guys, very systematic, okay? So korang dah lalu dekat sini. Kenapa? Ibu. Kita akan tengok ibu. Boleh, Bo? Yeay. Lagi tekan minyak, ayat keluar kan. Dengan siapa? Jadi. Okey, jet ski kedua Amar dengan Akil. Oh, so ni jet ski kita? Akif. Kita. Ni laju bang. Oh, abang kalau jatuh Saya nak bak laju pun. serabut nak lagi laju. Ni kalau smooth lah. Tak smooth sangat. Ni sifat dia laju. Okey. Alright guys, so kalau korang nak tengok siapa Mira punya driver, tada! Ini adik Mira. Beginner. Sabar. Ini jet ski kedua. Kita ada player Amar dan juga Akil. Buat gaya sikit. Posing sikit. Oi. Jet ski ketiga kita ada player dia, Azhar dan Asma. Oh my god, sweet couple lah sangat. Mentang mereka dah kahwin, mereka boleh tunjuk kat kita. Mana? Tunggu nanti. Buka kotak warna ni, ambil kunci. Kotak warna ni ambil kunci. Oh, okey, pasang kunci. Kat. Nombor 5 dah. Kalau korang nak tengok, kita orang punya team semua yang macam ada aunty-aunty, ada uncle-uncle. Korang kena tengok ke mana kelebihan grup kita orang ni, package ni. Okay? Bye guys. Oi, sebenarnya kita orang terpilih ya. Kita orang akan gerak dulu. Bye-bye. Jangan laju. So kita orang disuruh untuk gerak dulu, tak tahu kenapa. Itu orang buat. Dipercayai. Aku tak percaya sangat hal ni sebenarnya. Tapi kita akan ke abang tour guide sana. Abang sudah panggil untuk buat apa tu maksud dia? One line. Ya, saya kena duduk belakang dia. Bye bro. Ya. Guys, itu adalah signage untuk buat formation one line. Kalau korang datang naik jet ski, siapa yang dah pernah try, mesti korang faham. Tapi kalau yang belum try, yang teringin, actually dia ada banyak package yang berpatutan. Korang boleh survey-survey. Macam kita orang ni survey yang paling best, yang tak makan masa sangat. So mostly yang jet ski kat sini, diorang suka yang island hopping. Kita orang tak, kita orang ambil package yang menguntungkan. Abang, Akif tengok tak? Kena faham. Untung. So belakang kita orang ada lagi yang datang.
Sekejap lagi masa apa masa kita orang meluncur kejap lagi. Maybe Mira akan letakkan footage daripada drone je lah. Sebab Mira ambil yang package tambah drone. Akif, one last time. Harap cuaca elok. Sebab? Tak nak buat fly. Jangan weh, aku tak percaya sangat kat hang weh. Akif jangan ke? Sekarang ni tak best lah sebab kita depan. Kakak mencari ibu dengan ayah sebenarnya. Ibu dengan ayah dengan Amar. Kita orang kat belakang. Tak pastilah korang nampak ke tak. But it is me. Alright guys, so sekarang kita berada di tengah-tengah pulau. Tak pasti kat mana tapi sekarang kita berhenti untuk bagi diorang mandi. So sekarang tengah ada adik Mira tadi kat situ. Ini ada tour guide depan Mira. Ni tour guide ni. Adik ibu ayah Mira. Of course Mira tak mandi. Sebab Mira tak mandi berenang. Ada ni adik Mira 2 orang kat dalam ni. Nampak? Akif! Mana dia? Tu Akif. Akil! Tu ada Amar. Ini geng-geng kita orang tadi. So kejap lagi Mira akan tunjuk ke mana yang sepatutnya kita orang pergi. Sekarang belum sampai lagi. Tapi cantik lah guys kat sini, betul tak? Tak, I mean Mira memang cantik tapi cantik. Tapi korang sendiri boleh tengokkan laut dia sangat-sangatlah bersih dan cantik. Sebab ni laut, panggil laut lepas. Dia depan ni Indon, depan tu juga Thailand. Macam gitu. Alright guys, so kita ada last kali pasangan sweet couple ni yang dah 40 tahun kahwin baru nak bercinta ni. Orang baru sampai. Sekarang kita orang berada di checkpoint yang paling best, iaitu di mana mereka cakap tadi kalau ambil package dengan Ikram ni. Yang inilah paling utama dia, iaitu kita akan berhenti makan dekat satu pulau, iaitu kita makan mi udang. Ya, tu mereka cakap kalau package ni, kalau untuk mana-mana makcik-makcik tak santai-santai, nak main jet ski, tak mau lama-lama, package ni sangat sesuai lah untuk korang. Okay, sebabnya kali ni punya package dia akan berhenti dekat mana salah satu pulau untuk berhenti makan. So dia tak island hopping sajalah. Tapi jangan risau, package ni dia tak lama macam package lain yang kalau korang datang banyak package yang 4 jam, 6 jam, 9 jam, dia ada banyak lagi. Tapi yang ni dia 2 jam sahaja. 2 jam dah sampai 500 pun satu jet ski. So Mira ambil package ni sebab mother. Mother nak makan mi udang. So kita boleh island hopping, boleh pergi makan, and satu lagi dia nak pergi Pulau Tuba yang dia, kalau korang tahu tengok dekat TikTok tu kan. So inilah dia Pulau Tuba. We are here to makan mi udang. Are you ready to makan? Mi udang. Sorry kita tak cakap dengan jet ski paling lambat kita tak cakap So, kita geng kita geng Ombak tu slow. Kita geng Ombak berry tu slow. Okay guys, sekejap lagi kita nak order dulu, tengok apa yang patut. Tapi dekat sini pun kalau korang stop, nanti abang tu akan bagi mandi juga kalau siapa yang nak mandi, nak berendam. Sedapnya, Masya Allah, lai cikang. They have lai cikang. Kalau kali tu jual sekali penuh ferry tu dah gitu. Mandi tengah. Alright guys, so ini adalah mi udang tu. Ni makanan semua sudah sampai, semua sudah lapar. Sekarang dah jam 11.40, 39. Amar dah makan. Akif and Ayulah kita makan. Bismillah. Boleh banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk dah. Okay, now guys, marilah kita merasa dulu. First sip.
Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak pula, ada tak tolong pula. Ada tolong pula. Ni, dia dah kau aku sharing. Mulut bapak tu. Ada air. Ni apa tahu? Ni apa tahu? Lepas ni mas jangan dalam dah. Ada apa? Tak mulut kakak enggak. You never know my next step. Kakak banyak. Kakak makan. Banyak pergi mana? Tak ada tahu tunjuk. Sempat lagi tak kalau nak book tiket pergi Jakarta? Dekat Amat saya ni. Borang satu kedai coklat. Tak ada tunjuk kau. Cara ni kalau borong satu kedai coklat, maksudnya apa ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nak mana tu. Ada belum? Ada kali kau ni. Korang kena datang sini guys. Sangat sedap sebab dia akan buat panas kat korang. Sedap. Tak manis sangat. Tak masin sangat. Tak sejuk sangat. Good. Bayangkan tengah-tengah hari ni makan mi udang ada lai cikang. Okeylah guys. Makan dulu. Bye. Jadi kita jangan duduk meja. Sekejap lagi kita akan sambung naik jet ski untuk balik ke Jati. Kan? Ada balik dah kan? Alright guys, kita orang sudah makan. Adik Akif, rate per 5 berapa? 4/5. Kenapa 4 per 5? Satu tu sebab ngantuk kan. Balik. Amat 4 per 5. Per 5. Per 5 berapa? Kenapa? Kenapa 4 per 5? Sebab tiru Akif. Sebab tiru Akif. Sini ya. Sama bodoh. Kita nombor dia. Ayah, rate makanan kedai dia per 5 berapa? 5. 45. Kenapa 4 per 5? Mesti boleh keluar. Tiru dia pun juga. Adik Akil, per 5 berapa sedap dia? 4/5. Kenapa? Sebab udang dia kena Nak 5. 5. Ibu? Ibu sama juga macam adik tapi ibu punya 4/5 sebab korang sayang. Sebab korang sayang? Makan adik banyak. Oh, nak sayang? Ya. Oh. Ibu kan So, baki lah. kedai dia recommended lah. Ya, boleh So, mai. boleh main lah siapa main ikut package ni. Boleh Boleh. mai. Package hello. Package hello. Petang ni package lain lah. Kalau nak pergi lain. Ha? Tapi yang pagi main package hello. Ha? Pagi tak panas. Tak pagi. Okey, mantap. Akif, rating berapa Akif? Akif, rating berapa? Rating turun 2 Sebab? Sebab? Apa tu kedai dia rendah kena kepala dia. Macam budak-budak lah guys. Okay guys, tapi kalau sampai lepas mandi tu korang nak siapa ni nak mandi air ni pun boleh lagi. Abang ni bagi lah tu, berenang macam tu. Okay, sekarang abang tour guide tu tengah ambil kita orang punya jet ski untuk datang ke sini. Terus semua orang tengah tunggu kat sini. Semua orang tengah tunggu kat sini. We have a lot of, kita ada 2 geng sebenarnya. Sana geng 2 orang. Sekejap. Yang sana ada geng 2 orang. Geng yang budak-budak muda tadi. Diorang kat sana. Diorang satu lagi. Ni kami punya. Nampak tak? Alright guys, so sekarang kita berada. Kita dah on the way nak sampai dah. Oh, ada drone lah kat sini. Oh, one line. Sekarang ada drone tengah ikut kita orang. Nampak tak ada drone? Depan kita orang sekarang ada, nampak tak? So, sekarang ni kita dah nak sampai. Tengah buat inline. Belakang ni ada Ammar. Ada mak. Sekejap dia duduk. Ada Ammar, ada ibu. Belakang tu ada ayah, Akil. Ada lagi ke drone tu? Weh, dia pun sekali tau. Jom. Jaga pegang tau. Okay. Kakak pegang. Harusnya kau berpaling dariku di saat ku harus jauh darimu, karena
kita naik tadi. But tadi kita naik tadi. Ni abang tour guide tadi. And also ni ada ibu dengan Amar. Bye bye, bye bye. Bye ibu. Ni ada Aidia dengan Akil. Okay, abang, break. Mati enjin. Bagus ya kalau ikut dengan tour guide Ikram ni. Sebaiknya dia akan bagi arahan yang sangat-sangatlah clear. So kalau orang muda ke tua ke kalau datang jangan risau, dia orang akan jaga. Betul. Tak tinggal. Follow Tinggal. rapat. Aki yang tinggal dia. Aki yang tinggal dia. Alright guys, alhamdulillah guys, kita orang selamat sampai. So overall daripada experience, pengalaman, tour guide, makanan, ambient, cuaca, jet ski, everything, kita orang bagi 10/10. So apa pun kalau korang nak datang sini, nak senang, kat sini pun dia ada. Dia punya orang kata tempat-tempat tidur, ada homestay juga. Maybe tak tahu lah bila ke homestay. So kalau korang nak ni, nak mudah ni dekat senang ya. Dia dekat area Kuah. Kalau korang turun jetty Kuah, dekat dengan Kuah. Sebabnya kalau dia punya daripada segi pricing everything dia tu lebih kurang je semua. Tapi yang ni memang paling mudah. So apa pun kalau korang nak cari jet ski, datanglah ke area Kuah ni, cari yang Ikram, IQRAM. Alright, so kita orang nak kena buka. Nak kena buka apa tu? Apa nama hang ni? Jet ski. Ni nama apa? Life jacket. Life jacket, buka dia punya kasut. And then kita akan tunjuk next lagi kita pergi mana. Alright, let's go. Alright guys, so panasnya masya-Allah. Why? Aki turun sini ya. So sekarang kita berada, taklah. Sekarang kita berada di depan kedai bingsu sebab sangat-sangat panas kat Langkawi, masya-Allah, tabarakallah. Sangat-sangat panas. We are here to get some ice cream. Dah turun belum adikku? Okay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai. Bagus orang Langkawi ya. Mereka tak order lagi, dia dah sampai datang. Order dekat mana sini ya? Family tu duduk situ, siapa nak order kan? Sedapnya, panas-panas dapat ice cream. Nak makan ni yang Best seller tu. Oh, yang best seller dekat dinding. Oh. Yang ni tak best seller ya. Jangan tengok situ ya. Sini. Sini best seller. ini bukan best seller ya. Dia dah biasa. Nak ni ya. Oh, nak ni satu, nak ni satu. Milk tea. Nak dua-dua. Nak dua-dua ni. Ibu kalau minta ayak nyok, abang ni garuk kepala apa? Ibu kalau minta ayak nyok, dia garuk kepala. Oh, serapa macam bawa tadika. Alright guys, welcome back. So tadi kami habis dekat mana, Mira tak ingat kat mana tadi. Rasa dekat, lupa tempat kami balik tu, kami lena. Sekarang kita orang beraktiviti malam, baru sampai alhamdulillah. Kita berada di go-kart. So sekarang kita akan buat aktiviti malam. Kita akan lawan go-kart. Kita akan mencari raja ataupun ratu yang pandai drift. Oh my god. Dah tahu siapa? Dah tahu dah siapa? Dah tahu siapa? Kak biar cermat. Biar ada adab. So rasa hang boleh ha? King siapa dia dekat ini? Uish, dahsyat ha. Bagi tahu aku bagi apa tu? Itu aku kat dalam. Han dalam. Special. Ui, gila-gila ni kalau jadi macam ni memang setting awal daripada. So, sepanjang konten Mira hampa tak biasa dengar dia bercakap kan. Kali ni kalau dia bercakap tu maksudnya dia serius. Dia memang serius. Cakap kalau lain kali orang buat konten cakap tengok kamera abang. Abang. This is the moment that you make me feel like easy. Apa-apa pun good eh. Good eh. Okay. Angkat good eh. Ready. Okay guys, so sekarang kita nak masuk dulu, nak buat registration ke apa patut. Sebab ya Mira dapat rasa dah confirm Mira nombor 1.
Hampa tahu macam mana macam mana. Oi. Macam mana? Ada dek memang bekah dulu dan pengalaman. Oi, dia gunakan pengalaman bumper car guys. Bumper car yang Motor pun tak boleh bawa. Sembang nak menang. Alah, aduh. Motor pun tak boleh bawa lagi. Depa nampak semangat sekarang. Sekarang kita orang berada di Morak Adventure Park. Ya, kami di sini untuk berlawan sebab of course walaupun Mira seorang perempuan tapi Mira takkan kalah ya. Kita takkan kalah ya. So let's go, kita masuk dalam dulu. Lalunya kalau bawah je kat sini dah akan terlepas kan. Tu dah pakai dah. Okey, lagi dalam kurang 2-3 minit dia akan masuk lab. Macam masuk lab. Hang macam jual ayam tak? Elok sikit. Elok lah ni tau. Ni yang belakang. Ayam sekilo apa? Ha? Ayam sekilo apa? Pancit ayam. Pancit ayam ya. Main kotong. Main gogak pun main kotong. Tutup day. Ayah bagi apa potong tapi tangkono ayah potong balik. Kalau ayam potong tak guna, ayam boleh potong dia buat kita tadi. Ha? Dia tak jawab hang, Dia busy. Dia dah tak goyang. Ya Allah. Dia lagi kalut daripada orang lain. So nampaknya kat sini kakak dah mula risau. Nampak macam ibu yang boleh menang. Aku rasa ibu akan jadi top 3. Aku rasa top 3. Dia ada nama ibu lah. Ya, top 3 akan ada nama ibu lah. Alright guys. So, korang ready? Jadi kita orang akan pakai helmet dan juga kasut dulu. Sebab kita orang nak pakai kasut. Kami bertiga untuk pakai kasut. Alright guys. So, kita baru settle racing. Tak sempat nak record nak naik tadi sebabnya memang rushing. Tapi ni kereta-kereta yang kita orang naik tadi. Adik pun dah habis tu tengah ambil gambar. Dia tengah ambil gambar kat situ. Tapi adik orang nak record. Dia tengah ambil gambar. Walaupun kalah tapi tengah ambil gambar. So macam mana perasaan tadi ibu? Best. Ibu dapat berapa lap? Ibu dapat 2 je. 2 je? Main-main buku taman. Adik 3 kali potong ibu. Ibu kat sini lagi. Ayah, macam mana perasaan kena potong anak sebenarnya tadi? Ayah repeat balik ah. Repeat balik? Repeat balik. Ayah kena bawa gokat sendiri. Ayah kena potong kat sendiri? Ayah beli gokat baru. Sebab apa? Pakai bateri dah cukup. Sebab nanti kena potong anak. Apa nak? Ayah dapat berapa lap? Dapat 4 lap. Ayah terkejut tak adik yang potong ayah? Mana? Dia potong-potong dia kat tangan. Kakak potong adik bukan kakak tangan. Adik dapat berapa lap? Dapat 3. Ada dapat 3 lap. Adik mula-mula dia orang paling awal tapi dia kata dia rosak. Tapi dia still dapat 3 lap. Mantap adik. Ayah pun 4. Dia laju ke dia bawa? Dia laju. So guys, ni adalah number-number tadi. Korang boleh tengok Mira nombor 3, Ammar 4, 5, 6, 7, Ibu 9. Ni masa kita orang tadi. Ni 5 lap, Mira 1 minit 43, 1 minit 45, 1 minit 53. So diorang memang sebenarnya, macam mana apa kata-kata hang sebenarnya hang dah kalah daripada kakak? Tadi Kakak tunggu aktif dengan Ammar siang nak lumba tapi tak ada man. kalau tertiga, kami duduk belakang. Kakak duduk depan. Kira apa jadi? Dia alih-alih pun jalan. Memang lah. Kamu tak tahu. Kata dia bagi jalan tekan je dah. Itu maksudnya game start. Di depan kakak kena potong tangkon dah. Laju ada potong hari. Antara kau dah kakak waktu ada dia. Tak ada dia dah. So Mira the champion guys. Game ni terlalu easy untuk Kakak pernah main sini. hari tu kakak dapat kereta lagi teruk lagi berat daripada ni. Easy guys. Bukan loser. Sorry, sensor ni. Atas, jom. Kita tunjuk daripada atas betapa lajunya go-kart tadi. Sebab tadi kita orang main tak ada orang record. Tapi kita akan record orang lain.
Tengok gambar daripada abang ni ada snap tadi. Kipas. Oh ni pun. Abang makan dulu. Ni siapa? Oh ni ayah. Ayah. Oh nampak lagi slow. Nampak slow. Kalau ibu macam mana lah Okey. Ibu pun ronda taman ke ibu? Ibu pun sedaman. Adik ibu. Lepas tu Bama jumpa Amma ni mana kakak tengok ujung tu kan. Kilo hilang pun dah. Dia pun cari Mira weh. Mira dah cakap dah. Kau dia nak break ke apa? Mana tekan tu ya Allah. Dua lagi tu. Kan tak ada aku dengan orang depan. Aku bertiga. Itu lagi jual. Tak, depan kakak je. Ya. Depan kakak, kakak sebab kakak nak ligan depa tu. Kalau kakak tunggu hampa, saya kita lambatlah masa kita. Ni guys. Apa tu kutang ni ya? Bengok tu. Apa tu tak tu? So sebenarnya dia naik nama kat sini tadi. Tadi Mira nombor 2 je. Ayah dah ibu gambar lah ibu jumpa tangan itu. Ayah tahu tak? Adik potong ibu. Adik potong ibu 3 kali. Tempat yang sama adik fikir ibu ni tak gerak ke? Kan memang ibu pakai sini. Weh tu. Boleh? Kakak tak ada lampu. Guys, tahu tak sebenarnya ada dia main tipu. Sebab Mira ada potong dia tau kat sini. Tiba-tiba Mira dah habis satu lap, tiba-tiba Mira jumpa dia lagi kat depan ni. Rupanya member shortcut dia lalu atas rumput tu. Dia baru jujur. Tak sempat kau nak. Sebab dia tak ada nak kena dia straight kat sini. So dalam ramai-ramai dia paling lawak. Raisa dia paling lawak. 3 kali kena ingat dekat aku dah. Kita ada ide ni telur aku tak tinggal break. Banyak dah. Ada potong balik tu bengok. Dah selek apa foto situ. Ada tak disebabkan hang duk tak tekan brek ayah lagi tak percaya bawa kereta. Ayah dah buat bunga dah, ayah takkan Tahu bagi dah. kereta ayah. Tak bagi dah. Memang tahu dia bawa kereta memang tak tekan brek, memang tak boleh bagi naik kereta lah. Dari bawah. Amat jadi saksi Yaki bawa tengah ni. Habis. Tadi baru nak confident 100%. Lah ni habis. Memang tak nak confident. Alamak, tak boleh bawa kereta ayah lah pula. Hang lah dia jujur sangat. Hang nak lawan dengan dia, lawan dengan dia. Tapi macam mana hang ni weh? Awak aku tunggu hang tak mai-mai kat aku. Yo, amal lemah kan dia kami plan. Dia duduk lembah dorang. Sumpah aku tunggu hang dengan Akif. Aku cakap mana dah? Aku dah jumpa ayah dah. Aku jumpa semua. Dia duk ligan daripada orang tu. Kakak dia suruh angkat potong angkat. Potong adik paling best potong adik. Masya Allah, potong-potong lagi kali gelak ah. Potong tepi rapat gelak dah. Tarik je dia kata. Adik kesian. Baju putih Bekas biji, 2 biji betul. 2 kali aku tengok potong dah gelak. Tapi ibu, setiap kali potong dia duduk kanan. Dia dah macam ready orang nak potong dia. Tapi orang lain tak ganggu ibu. Ibu ronda, jangan pusing. Orang pertama tu macam kena bebrek. Awak nak pergi tak boleh ni. Orang kedua tu santai sikit. Dia tadi masuk dah.